Muhammad Feroz bin Abdul Majid. Duduk. Doktor macam nampak penat je. Yang sakitnya saya bukan doktor. Senyumlah sikit. Berapa kau bayar untuk perkhidmatan kesihatan kerajaan? RM1. Datuk kau diam. Doktor, memanglah saya bayar RM1, doktor. Tapi treatment ni mungkin harga dia RM40. Cuma kerajaan dah bagi subsidi. Sebab tu saya bayar RM1. Macam mana pun doktor tetap kena bagi treatment layanan kat saya macam saya bayar RM40. Kau ingat kerja doktor ni senang-senang macam kau buka mulut tu bercakap? Dah lah belajar susah 5 tahun. Kalau kena repeat, mampus. Lepas belajar kena housemanship pula 2 tahun. Tak campur lagi kena maki dengan doktor, dengan mister, dengan senior doktor, dengan nurse, dengan patient lagi. Relax lah doktor. F&B lagi susah doktor. At least doktor duduk dalam ni ada aircon, gaji pun tinggi. Ada nurse-nurse tolong doktor semua kan. Kan F&B lagi susah. Aku. Gimana aku mau angkat ini? Berat banget. Waduh. Cuba lagi lah. Bang, nak saya tolong ke? Gak bisa lah, Pak. Lagipun ini kerja saya. Gak semua orang boleh buat, Pak. Berat ini, Pak. Lek, abang. F&B lagi susah, bang. Goblok. Anjing lu. Pergi sini. Kacau banget kerja orang. Sakit, Pak! Masalah kau lah, kau kacau kerja aku. Kenapa? Aku laluin aja. Waduh, goblok lu. Anjing lu. Bang, bila saya boleh siap ni, bang? Bang. Barang abang tak sampai lagi. Bang, jangan macam ni, bang. Saya nak pakai kereta hari ni lah, bang. Faham tak? Kau ni memang biadab tahu tak? Kalau barang tak ada, macam mana aku nak bagi kereta nak gerak? Dengan kereta semua banyak lagi. Dengan customer palatau lagi. Kau tahu tak? Susah tau jadi pemain ni. Alah, relax lah, bang. F&B lagi susah, bang. Ni benda pun ada manual. Abang follow je lah. Bukan kena kira bagai pun. Alah, kecoh lah. Kau ni memang biadab tahu tak? Sorry. Firdaus, kenalkan ni adik aku, Jali. Jali baru je dapat result UPU hari tu. Inilah Jali. Itu apply UPU, apply apa? Dapat result apa? Saya dapat accounting. Yang kira-kira tu. Aku tahulah. Okeylah. Baguslah accounting. Okeylah tu. Senang sikit. Abang dulu ambil apa? Abang dulu ambil engineering. Engineering? Abang nasihatkan Jali, tak payah ambil lah engineering Susah nak mampus. Dulu masa abang study, rasa macam nak gila. Rasa macam nak mati. F&B lagi susah, Firdaus. Yang kau kata engineering tu susah sebab otak kau bodoh. Kau jangan samakan otak kau macam otak adik aku. Aku cakap benda realiti apa? Aku pun. Kalau kau power sangat, kau ambil lah engineering, tengok. Okey? Okey pula bapak kau. Saya accounting tak ada apa. Accounting tak accounting. Abang kau tu bodoh ke apa? Bandingkan engineering dengan F&B.
Ha? Kau ingat FMB tu power sangat? Ha? Apa FMB apa? Facebook. Asal tak buat TNT, TikTok, ING, Instagram. Kau pernah order Mixway? Aku pernah. Aku order senang. Mana susah? Kau pernah order engineering? Apa benda soalan dia ni susah betul. Minta maaf, masa tinggal lagi 10 minit. Alamak. Teruk itulah mimpi. Aku kena jumpa Firdaus juga Assalamualaikum, Firdaus. Oh, Firdaus. Waalaikumsalam. Firdaus, buka pintu. Aku kecewa ni. Feros. Masuk. Aku kecewa ni. Pula jom kita buat main. Apa hal? Memang aku Firdaus, tapi aku kecewa. Aku tahulah, jomlah borak. Duduk. Orang tengah rengket. Firdaus, kau ingat tak kau cakap dengan aku yang course engineering tu susah? Ingat? Aku sebenarnya ada ambil course engineering tau. Aku kecewa tu. Tahu pun kau. Aku dah kata engineering susah. Siapa yang ambil engineering ni, confirm kalau otak dia rasa macam nak gila punya. Bukti. Siapa kata susah? Dah tu kau kata kau kecewa? Memanglah aku kecewa. Tapi bukan sebab susah. Aku kecewa sebab dia tak susah, senang. Aku dah get dah pun. Kau tengok ni. Gambar graduate aku dengan sijil aku graduate. First class lagi tu. Tengok bos. Kau nak simpan pun tak apa. Aku ada lagi 3 kopi kat rumah. Engineering lain. Meki, petroleum, civil lah. Ini latest. Hebat juga Feros ni. Kalaulah dia tahu aku ni lepas sebab niru. Ya. Yang? Saya nak pergi toilet. Okay, just 10 minutes only. Duduk je. Nasib baik aku bawa toyol. Bachelor of Engineering. Mana maunya aku tak lulus dengan cemerlang. Toyol ada dengan aku. Siri, what is meant by law of entropy? The law of entropy, also known as the second law of thermodynamics, states that in an isolated system... Apakah sebenarnya mandian terapi air? Terapi air ni sebenarnya satu kaedah terapi mandian dalam tub. Terapi ini menggunakan air sejuk, suam atau panas. Di aromaterapi air, kami gunakan air suam ke panas di mana suhunya tidak akan lebih daripada 43 darjah Celsius. Terapi air ialah terapi pelengkap seiring dengan perubatan moden sesuai untuk semua peringkat usia dan tahap kesihatan. Penting untuk kita tahu, terapi ini bukanlah bertujuan merawat penyakit secara terus. Sebaliknya, ia membantu meningkatkan sistem imun serta metabolisme badan. Terapi air bertindak sehingga ke peringkat sel saraf dan tulang, sekaligus menyokong pemulihan tisu dan membantu mengurangkan keradangan. Hydromassage membantu melancarkan peredaran darah. Hydroacupuncture pula membantu mengurangkan ketegangan otot. Manakala terapi air secara keseluruhannya memberi kesan detoksifikasi yang sangat cemerlang. Sisa kotoran, sel-sel kulit mati serta lemak tepu akan disingkirkan menerusi 150,000 liang pori kulit kita.
Hydrophysiotherapy membantu memperbaiki fungsi saraf serta melancarkan pergerakan sendi kita. Gabungan oksigen, ozon dan ion negatif bantu badan buang toksin dan sokong proses pemulihan semula jadi. Tahu tak, 15 minit terapi air bersamaan 3 hingga 5 km berjoging. Dalam satu sesi, lebih kurang 300 hingga 500 kalori boleh dibakar. Yang paling penting, terapi air ni selamat dan menyokong kesihatan serta daya tahan badan secara semula jadi. Kalau berminat, boleh terus booking slot sekarang. Saya Arbai Terapi Air. Rehab, recharge, revive.